Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Puan Pensyarah serta rakan-rakan sekalian, nama saya Muhammad Amin Nazmi bin Ahmad Fuad. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah video mengenai peranan pelajar dalam pendidikan digital. Dalam era globalisasi yang pesat ini, dunia pendidikan mengalami perubahan yang ketara dengan integrasi teknologi digital dalam pembelajaran. Kita bukan lagi bergantung sepenuhnya kepada kaedah konvensional, tetapi semakin banyak menggunakan platform dalam talian. Perubahan ini menuntut pelajar untuk memainkan peranan yang lebih aktif dalam memastikan kejayaan pembelajaran kita. Sebagai pelajar dalam era digital, kita mempunyai beberapa tanggungjawab. Pertama, kita perlu mengamalkan pembelajaran kendiri dengan mengurus masa dan sumber pembelajaran secara bijak. Dalam pembelajaran dalam talian, tiada guru yang sentiasa memantau kita seperti di dalam kelas fizikal. Oleh itu, disiplin diri sangat penting agar kita tidak ketinggalan dalam pelajaran. Yang kedua, kita harus menguasai teknologi bagi memastikan kita dapat memanfaatkan sepenuhnya kemudahan pembelajaran secara digital. Bukan sekadar tahu menggunakan aplikasi pembelajaran, tetapi juga memahami bagaimana mencari maklumat yang sahih dan mengelakkan penyebaran berita palsu. Dalam dunia yang penuh dengan maklumat, kita perlu bijak memilih sumber yang boleh dipercayai. Yang ketiga, kita mesti mengamalkan etika digital dalam pembelajaran. Penyebaran maklumat tanpa sumber yang sahih dan penyalahgunaan teknologi boleh menjejaskan kredibiliti kita sebagai pelajar. Oleh itu, kita perlu mengamalkan sikap bertanggungjawab dan berintegriti dalam setiap tugasan yang dilakukan. Pendidikan digital bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan emosi dan sosial kita. Pembelajaran dalam talian boleh menyebabkan tekanan dan rasa kesepian jika kita tidak menguruskannya dengan baik. Oleh itu, penting bagi kita untuk membangunkan kemahiran pengurusan emosi, mencari keseimbangan antara pembelajaran dan rehat, serta berinteraksi dengan rakan-rakan untuk mengelakkan rasa terasing. Selain itu, interaksi sosial yang baik juga penting dalam pendidikan digital. Walaupun kita belajar dalam talian, komunikasi dengan pensyarah dan rakan-rakan tetap memainkan peranan besar dalam meningkatkan pemahaman dan motivasi kita. Sikap hormat dan keupayaan untuk berkomunikasi dengan jelas dalam platform digital akan membantu kita dalam akademik serta kerjaya kelak. Kesimpulannya, peranan kita sebagai pelajar dalam pendidikan digital bukan sahaja untuk belajar, tetapi juga untuk mengadaptasi diri dengan perkembangan teknologi, mengamalkan etika yang baik, serta mengurus kesejahteraan diri secara keseluruhan. Pendidikan digital memberikan kita peluang untuk belajar secara fleksibel, tetapi tanggungjawab terletak di bahu kita untuk memastikan kejayaan kita. Marilah kita bersama-sama memanfaatkan pendidikan digital dengan sebaik-baiknya agar kita dapat menjadi generasi yang berdaya saing dalam dunia yang semakin mencabar ini. Sekian, terima kasih.